Kenapa di Malaysia ni kita tak ada ladang kopi? Soalan ni ditanya semasa saya present di SG 2 minggu lepas. Dan ini adalah jawapan dia. Nombor satu, semasa tahun 1870-an, British bawa ke Melaya ataupun Tanah Melayu untuk tanam kopi. Dan diorang buat dalam 30 tahun. Cuma pokok kopi selepas tu dijangkiti penyakit. So mereka cari tanaman lain seperti getah dan kelapa sawit. Yang mana lagi lumayan. Nombor dua, tak seperti Indonesia dan Vietnam, kita tak ada volcanic mountains ataupun gunung berapi. So gunung berapi kalau kita tahu, ada baja semula jadi yang menyuburkan pokok kopi yang ditanam di kawasan tinggi. Dan nombor tiga, penanaman kopi ini perlukan pekerja yang ramai. Dan seperti anda tahu, di Malaysia tenaga kerja agak mahal untuk petik kopi secara manual dan proses. That's why dekat Malaysia tak ada ladang kopi. Okey, itulah 3 sebab utama kenapa di Malaysia ni tak ada ladang kopi, yang ada kebun kopi. Jika anda rasa video ni bermanfaat, boleh like, follow dan share. Mungkin lepas ni saya buat video lain mengenai industri kopi di Malaysia.